Saya nak berkongsi cara saya buat kuih puding telur karamel ya. Mula-mula sekali kita buat gula hangus dulu. Kita karamelkan gula ni sebanyak 5 sudu ya. Kalau tak suka manis boleh kurangkan ya ke 3 sudu besar. Ya, nampak tu gula kita dah mula perang ya, kita sengit-sengitkan bagi dia rata. Pastikan gula kita hancur ya. Nampak ni, di tengah-tengah memanglah hancur tapi tepi tu masih ada lagi. Dia tak hancur rata lagi, nampak tu. Tu nampak. Dia tak hancur gula lagi tu. Dia tak perang lagi. Okey, nampak ni gula kita dah pun perang sepenuhnya. Kita tutup api. Okey, kita ketepikan. Okey, sekarang kita buat puding pula. Di sini saya ada setengah cawan gula, tepung custard 2 sudu besar ya. Telur 10 biji. Susu pekat manis ni setengah cawan. Esen vanila 1 sudu. Susu full cream ya, 2 cawan. Secubit garam halus. Okey, macam ni dah rata. Gula pun dah hancur. Ni gula karamel kita tadi dah sejuk. Okey, kita tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Okey, kita kukus selama 30 minit. Okey, dah masak. Kita tunggu sejuk dulu ya, baru kita keluarkan daripada loyang. Dah sejuk ya, sebelum kita keluarkan, kita gunakan pisau tepi ni, kita sisitkan tepi-tepi ni. Okey, nampak. Okey, dah siap. Selamat mencuba.